Jadi bila kita dengar dalam satu hadis lah, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila datang bulan Ramadan ni Nabi akan banyakkan sedekah macam angin bertiupan. Masya Maksud Allah. apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluarkan. Oh, Kenapa sedekah Ramadan ni sedekah yang berlipat kali ganda. bulan biasa pun Nabi dah pemurah. Dah murah dah. Dah habis semua barang kat rumah. Betul. Habis Dat, macam bulan puasa apa yang habis? datang bulan Ramadan lagi dah lebih pemurahnya. Nabi Allah. akan tunjuk pemurah tu. Allah. Hatta apa sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi akan lepaskan. Dan ini kita tengok bukan saja pada Nabi, pada sahabat pun dia terima. Sebab apa? Nabi ni murabbi kan. Hmm. Jadi sahabat tengok apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, sahabat terima. Hmm. Antara yang Aisyah radhiyallahu anha. Okay. Aisyah radhiyallahu anha ada seorang datang kat rumah dia. Dia datang minta sedekah, minta. Jadi bila datang rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah kata tak apa, tunggu. Dia masuk tengok apa yang ada. Apa yang ada itu dia bagi pada peminta sedekah tadi. Bila dia bagi pada peminta sedekah, dia kata ini apa yang dia ada lah. Jadi peminta sedekah ni pun doa pada Aisyah radhiyallahu. Baguslah kenapa Aisyah bagi. Kenapa? Dia duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tak pernah pun Nabi pulang ke orang ni dengan tangan kosong. Allah. Apabila Nabi tak ada, Nabi akan doa.